Assalamualaikum tuan-tuan. Depan Harit hari ni ada sebuah Porsche Cayenne 3.6 tahun 2012. Kereta ni special unit sikit. Kenapa special unit? Harit nak cerita sikit tentang kereta ni. Memang sangat good condition. Kereta dalam keadaan yang memang 10/10. Saya boleh cakap enjin dengan gearbox 200% memang sihat, memang cantik. Alright tuan-tuan, yang ini tuan-tuan tahun 2012, yang ini satu owner saja. Kereta import baru, bukan import terpakai. Okey tuan-tuan, tayar 4 tayar dia pakai PS5. Alright. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Dia punya exterior looks very good. 100% memang lawa. Kita tengok bahagian luaran dulu tuan-tuan. Sebelum kita pergi bahagian dalaman yang memang sangat special dalaman dia. Ada stitching merah, ada knit merah dan juga meter color red. Memang sangat cantik. Tuan-tuan, undercarriage memang tak ada bunyi apa-apa. Suspension semua baru, memang cantik. Airmatic semua okey, 100% memang okey airmatic dia. Tak ada masalah. Tengok. Saya pernah ada dapat komen. Kenapa tukar tali pinggang merah? Banjir ke? Kelakar lah. Alright tuan-tuan. Yang ini stitching merah biasalah. Yang ni dia datang sekali. Meter pun merah. So memang sangat rare lah. Yang ni import. Import baru tuan-tuan. Siap ada panoramic roof depan sampai ke belakang. Alright tuan-tuan. Yang ini Harit. Lagi satu. Mileage 59,000 sahaja. Memang reasonable mileage dengan tahun dia. Sebab tahun 2012 satu owner saja. Betul-betul satu owner saja. Nombor plate kita tak bagi sekali ya, harap maklum. Tuan-tuan, yang ini saya nak menjual dengan harga RM79,800 sahaja. Porsche Cayenne ni memang sangat cantik. Berbaloi beli, dulu kalanya RM700,000, tetapi sekarang RM79,000 sahaja tuan-tuan. This is the Porsche Cayenne yang memang very good condition. Tuan-tuan datang dulu untuk percaya saya ke tak. Tuan-tuan boleh datang tengok depan-depan, bawa foreman pun saya tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan boleh terus datang ke Rad Motoring Rawang ataupun kita set appointment. Yang mana dari jauh nak lock sebab tahu harga memang harga jackpot, boleh terus WhatsApp Harit dekat nombor tertera. Assalamualaikum.